adalah cushion. Jadi kasar boleh. Ui, tapi dia tutup semua kan? Dosa. Pakai 12 jam. Aduh, kuat je tekek eh. Ejak peloleh mak awet. Suka dengan aku. Allah, siapalah letak filter ni? Bukan filter dia. Bukan filter, dia apa? Beautify. Bukan tu enhance Ni beautify. Ha, shit. Shape. Siapa yang fake sangat ni nak letak kurus-kuruskan ni? Ha, baru nampak ori. Baru nampak ori. Ha. Okey sayang. Zoom in sayang. Zoom in nampak lah tahi itu pulak dah. Tahi Bulu hidung. Tak apa baby, baby dah suami orang dah. Okey, zoom in macam ni, dekat-dekat sikit. Nampak bulu hidungnya. Panak sini jap. Aduh. Allah. Okey, ni gini. Okey, zoom in sikit. Okay, so kod 03 kita tak terlampau gelap pun. Awak tengok ni, Alif dia gelap tau. Gelap. Untuk perempuan, kalau kulit macam Alif dikira macam gelap gila. Tapi kalau perempuan pakai kod 03 dia still lagi cerah awak. Ha, ni pakai, ni tak pakai. Ni pakai, ni tak pakai. Ni pakai, ni tak pakai. Okay, nampak tak? Nampak kan? Nampak tak? Alright. Dah baby. Dah ke? Diorang nak suruh I pakai kod 02 baby. Kod 02? Dia akan nampak macam sebab akak putih. Pakai 02 please. Dah habis Nuha dah habis ke? Nuha cepat sangat stok habis. Laju Nuha tambah stok Sumpah laju. Nuha tambah stok Baru jadi stok. Nuha letak je stok banyak-banyak sikit Nuha. Okey kak. Tapi sebab stok kita 02 tak banyak, 01 pun tak banyak. So takut tertambah-tambah stok, takut dia ni stok apa? Okey, Bella pakai kod 02 Aduh. Mana kod 02? Mana kod 02? Ni. Okay, Bella pakai kod 02 dekat korang Okay, kau tengok muka Bella tengah breakout. Bella zoom in. Nampak tak? Bella zoom in. Ni Bella tak ada pakai filter apa-apa tau korang. Nampak Ni ada merah-merah, nampak ni merah-merah ni kan? Merah-merah ni allergic Bella. So, yang ni Bella pakai kod 01. Sekarang Bella nak try pakai kod 02, okay? Sebelah macam mana? Nak COD saya tak tahu saya buka ke tak awak. Saya tak berani nak buka COD. Yang ni kod 02 dia nak habis dah ni Nuha. Okay, sekejap Aku pakai kod 02 je tak nampak apa-apa ni. Okay, ni saya pakai kod 02. Ya Allah, nanti tak pakai apa-apa. Nampak? Saya pakai kod 02 baru sikit tau. Awak nampak? Ya Allah, sumpah tak ada filter smooth langsung Awak nampak dia punya ni. Kod 03 dekat Alif nampak Alif gelap. Lepas tu nampak macam tepung gomak. Itu kan gelap Okay, kejap. Cik Awak nampak? Saya pakai kod 02 sekarang ni. Awak nampak? Cik Safan pakai. Dia nampak natural kan? Dekat muka kan? Natural gila sumpah. Kalau kat depan-depan nampak macam tak pakai apa-apa. Dia nampak natural. Nampak? Tapi dia cover. Mana merah saya tadi? Merah tadi dia cover dah. Nampak kita putihkan dekat awak ni. Nampak? Okay, nampak okay. Ni saya pakai kod 02 sekarang ni. Tadi awak nampak siapa yang tengok live saya daripada awal tadi. Nampak kulit saya teruk gila kan? Merah-merah, allergy. So sekarang saya pakai kod 02. Mana merah tu? Tak ada. Hilang dah weh. Ini kod 01 saya pakai. Ni kod 02. Ni kod 03 tadi ke? Kod 03? Pakai Pakai buah habis lah. Weh. Okay, awak nampak ni? Tak confident. Pakai sebelah. Tekuk sekali. Mandi. Okay, awak nampak tak? Nak jumpa ke sekejap lagi? Biar. Kenapa lelaki huduh kalau pakai cushion sebab Aziz? Sebab tak make up. I pun tak make up baby. Okay baby, I tahu. Sebab apa? You tak pakai lip serum. Oh, ya. Patut nampak pucat. Aku tadi pun pucat. Sikit je tau. Anjal. Anjal kali tak? Sikit je baby. Tak boleh buat banyak. Dia bukan kelabu korang.
Dia gini sebab Alif gelap. Kod 03 kita tak buat gelap. Cerah awak. Sebab dekat lelaki. Ya, Kalau- sebab dekat lelaki. Kalau awak segelap saya, namanya Iteh. Aku tak berani nak cakap gitu. Dia je yang kena cakap macam tu. Aku tak berani. Kita sedari Iteh. Gitu. Okay, so yang ni Bella pakai kod 02. Ni kod 02. Okay, jadi Bella tak pakai apa-apa. Dekat dahi Bella tak pakai apa-apa. Alright? Nampak merah-merah kat muka Bella dah tak ada dah. Dia memang full coverage korang. Okay. Laju. Okay, sekejap lagi saya try pakai dekat sini. Ruang kat sini saya pakai kod 03. Korang nak tak? Nak tak? Saya pakai kat sini 03. Nak tak? Saya pakai kod 03. Sebab ni 02. Yang ni kod 01 saya pakai. Sebelah sini semua kod 01 kod saya. Ini kod 02. Nampak dah tak ada merah. Dan ni saya akan pakai kod 03. Tak, sebenarnya depan-depan okey. Dalam kamera ni over gila. Ngejek laki aku. Sayang, I nak pakai kod 03. Dia Pakai kod 03. Okay, saya pakai kod 03 dekat dahi saya Alright, saya nak pakai kod 03 dekat dahi saya. Okay, nampak tak? Okay, ni saya pakai kod 03 dekat dahi saya. Nampak tak korang? Okay, nampak Weh, Nuha nampak weh dekat dalam. Ya, full gila, full coverage gila. Full coverage yang sangat. Walaupun colour lain, tapi dia tetap full coverage. Ya, betul. Dia tetap cover redness. Okay, so korang boleh nampak yang ni full saya pakai kod 01. Yang dekat sini saya pakai 02. Dah tak ada merah-merah saya. Dan ni kod 03 saya pakai. Nampak? Gelap sangat ke? Tak kan? Tak gelap pun awak. Tak gelap sangat pun. Kalau Noha pakai, dia akan nampak macam Natural. Dagu ai. Saya. You memang cantik ni pun apa? Jolan-jolan. Jolai. Weh, pakai weh. Ya? Pakai sini. Aduh, dia try awak jalan. Mungkin pakai awak jalan tiba-tiba. Tak nampak. Tapi jualan tajam. Dulu lagi tajam. Okay, nampak Saya nampak tak baby? Nampak ya? Ya Allah, cantiknya. Betul. Okay, siapa yang stay dalam live Bella daripada tadi sampai sekarang, korang nampak kan? Bella tadi muka Bella hauk, tengah allergic, teruk merah-merah. Merah-merah tu dah tak ada dah, memang full coverage. Ini Bella pakai semua full 01. Betul. Ni kod 02 dan ni kod 03. Nampak tak? Beza 03 dengan 01 dekat kulit Bella. Betul. Nampak? Aku tak pernah pakai kod 03 tau. Tapi dia still nampak macam tak nampak pelik pun. Kod 01 lawannya. Ya, kod 01 dia coverage dia sama je. Dia bezakan hanya kod sahaja. Nak beli tapi tak cukup duit. Awak, kita tengah jual murah the off ni. Kita tengah jual harga launching, harga RM39.90 sahaja. Lip sealer kita RM9.90 sahaja. Kalau tak harga asal RM69 awak. Betul. Nak tengok Nuha pakai kod 01. Nuha tengah pakai apa ke sekarang? Ada pakai apa-apa lah kat muka? Ada. Oh, dia dah pakai dah. Safan sini kau. Ya. Sayang, make upkan Safan jap. Ya Allah. Cepat weh. Kod 01 dengan 02 pakaikan dia sebelah-sebelah. Saya dah senyap dah tadi Pakai kak. kod 01, kod 02. Saya pisah dah senyap tadi. 102. 01, 02. Sebelah 01, sebelah 02. Ya Jangan pakai ilallah. cushion aku tu. Hah? Cushion aku. Ni ada ni? Tak, maksudnya yang akak punya cushion sponge akak sebab muka akak tengah ni kan sekarang. Takut. Okay. Okey, so sekarang ni saya akan pakai kisah puan. Ya ke? Ya, jadilah. Okey, so hari ni saya akan pakai Safuan. Kod 01 dan kod 02. Okay. I guess muka you ni tak cantik sangat. Kulit you tak berapa nak elok. Iya ke? Kerana ada misai. Saya breakout sekarang. Oh ya kah? Ya. Alright. So which one this? Mana satu ni? 01 sebelah, 02 sebelah. Ni hak kat ni lah. Tu 01. Dah kak kata tak boleh makan ni. Ada. Ni akak punya. Okay. So this is 01, code 01 ala cushion. Jadi kita akan pakaikan ke muka Safwan. Kita pakai sebelah-sebelah. Kita akan perbezaan dia untuk 01 juga 02 daripada ala cushion. Jadi kasar oleh. Okay. Sorry Safwan. Saya dah lama berpengalaman dalam ni.
Lepas dendam. Gini ya, kena tarik-tarik sini. Tak. Oh, okey. Macam mana? Masih tak Itu kod kosong apa? Sayang, salah sayang. Mana I tahu? Betul Dia ke macam tak? ni ya. Dia satu tempat, dia sikit. Macam tu. Sini. Macam tak ada background rumah. Ni tak ada apa-apa pun. Nanti kod apa? 01? Oh. Dah ada putih yang. Tak tekan. Saya tak tekan. Kan Oh. dia tekan. Tekan sikit. Gitu. Okey, letak kat dahi dia. Tak kat dahi. Masya Allah. Gitu. Ha. Ni dah dapat. Sesuai dah jadi muah. Hmm. Sesuai dah jadi. Mana yang penuh? Ni nampak. Okay guys. So jangan risau. Saya memang pakar benda macam ni. Kita pakai sebelah dulu ya, geng. Kita tengok dulu macam mana. Okay, Alif jadi muah hari ni. Safwan tengah pakai kod 01, Alif Macam pakai mana kod pergi dia? 03. Macam berbakat je yang. Ni bakat terpendam ke? Tak berbakat pun. Tak sukalah pegang kulit dia. Kenapa tak suka? Kenapa tak suka? Safwan pada atas. Okey, macam tu. Macam kena sama. Macam ni ke? Sayang, pakai molek. Mana lah? Masuk dalam mata. Masuk dalam mata. Sabarlah. Jangan buat air menaling. Pejam mata. Buat pada bawah. Mana bawah? Okey. Kuat tekan. Kuat tekan. Sayang, salah tu cara pakai tu. Sini, panas sini. Dekat dahi. Panas sini. Sini. Ha. Okey. Sabar ya guys, nak tengok result nanti kita tunjuk. Okey, lepas tu sebelah lagi pakai kod 02 pula. Macam I tadi. Saya kena nak game mana ni? Okay, bibir tarik atas. 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 Gitu, betul. First time aku nampak suruh bibir naik atas. Aduh, Tengok sini. dekat atas kening tu tak dek betul-betul baby. Tak kening. Nampak semak ni. Nak semak Oh. ni. Ni gini. Ya, buci. Okey, so pakai kod 02 pula. Dapat. Hei. Banyak yo. Kod 01 terlalu putih untuk dia. Kod 03 terlalu cerah untuk Alif. Kata. Ni bau. Okey, tapi kalau pakai kod 02 confirm okey. Tengok. Straight apa dalam? Straight. Aku nak dia sama rata. Sini tak duduk. Cacat sebelah ni. Okey. Nampak? Satu muka sapu Ui, tapi dia tutup semua, geng. Dosa. Okay. So tu 01. Siapa yang nak dapatkan kod 01 boleh dapatkan di bag coding sekarang. Ni saya pakai Okey, kod 02 pula dekat sebelah sana. 02. Ni 02 natural. Saya rasa skin saya 02 lah. Ya. Betul. Kau ni. Nak COD kejap lagi kita buka COD tau. Kejap lagi. Last live nanti. Hujung live kita akan buka COD. Hujung live kita akan buka COD. Okay. Le, lama dah kau buka le. Sayang, lama ke sayang simpan Lama dah. ni? Lama dah. Lambat tak mari kerja. Lu asal main bola tak mari esok tu. Marilah. Salah cara dia tap tu. Tapi tak apa, kita tengok je kan. Tapi dia stick cover. Ya, dia full coverage. Geng, jangan lupa tap screen tap screen dulu. Lama simpan dendam ni Abang Alif. Betul. Ada lama simpan dendam kat Safwan ni. Lama. Tak datang kerja, main bola datang lambat. Main bola mari awal. Oh, mari Esok awal. tak kerja. Okay. Bak apa Aisyah? Pada atas. Gapa dia aku ni akak? Pada atas. Pandang atas. Akak Bella. Ha, buat apa? Lah. Safwan tengah live. Nak super suara. Ya. Meta tengah live ni. Okey, sorry. Okey, tengah. Pada bawah pula. Pada bawah. Oxidize tak? Tak oxidize awak.
Oxidize ni kita boleh cakap 5% sahaja. Kalau awak tak percaya, awak pakai 12 jam. Awak pakai 12 jam. Aduh, tekan kuat je tekan. Dah sikit lagi hidup. Ngenak dah. Sayang salah tu sayang Hidup, jangan. Ada tempat yang kena, ada Okey, tempat nak yang tengok. tak. Dekat sikit. 10 skin kelabu tak? Kalau awak 10 skin, kalau awak 10 skin macam Alif, dia tak nampak kelabu pun awak. Dan. Okey, dah. Lagi nak dia. Okey, tunggu. Okey dah ya? Betul. Okey dah. Okay. Okay, so Safwan kod natural. Nampak tak? Safwan kod natural. Natural, Safwan 01. kena pakai kod 01. 02. 01. Straight pada. Sebeza dia gitu. Lawa boh kita. Pandai make up memang hebat ah. Nampak? Listen. Tapi selesa lah pakai, tak rasa macam rasa berat. Tak rasa berat. 03 pun boleh awak. Dah. Apa pakai kat situ je sayang. Sayang yang nak dia yang. Habis, buat blusher weh. Ya. Pak ke bawah ni. Tak kat pipi. Boleh buat blusher? Boleh buat blusher? Ya. Siap dia. Boleh buat blusher yang. Letak yang blusher yang. Blusher? Letak sikit sini sayang dab. Wait. Jangan. Wait, dab. Dab. Gini. Sapu gini. Tahu lah. Macam tu. Nampak tak? Macam amoy ya. Full coverage tak? Yes, of course full coverage. Okay. Abang, oi, bijak peloleh mak awak. Suka dengan aku. Suka. Okay. Kita live sampai 9.30 je tau. Tak lama pun. Tak nampak berminyak kan? Tak nampak berminyak ke kalau scroll? Tak nampak pun. Okay, dah weh. Okay, korang. So, korang nampak ni Bella pakai kod 01. Ini kod 02 Bella pakai kat Bella. Ni kod 03. So, tadi masa mula-mula live, muka Bella teruk kan breakout, allergic. So, merah-merah. So, kalau nampak sekarang dah tak ada merah tu awak. Dah tak ada merah tu. Nampak ni ada bintik-bintik ni sebab allergic tu. Tapi awak nampak. Ni saya pakai kod 03 kat dahi saya. Kod 01, 02. Nampak 02 dia pun tak putih dan tak gelap. 03 dia tak terlampau gelap pun awak. Awak jangan risau, okey? Sesuai tak untuk oily skin? Sangat-sangat sesuai. Macam kita orang ni sekarang tengah kulit kering. So, sangat-sangat sesuai. Dia finishing dia semi matte. Tapi dia tak terlampau matte pun awak. So, jangan risau. Lagi-lagi untuk orang yang kulit oily, lagi sesuai awak. Kalau biasa pakai kod Ivory, kena ambil kod apa? Ivory 02. Ivory 02. Tapi kod 02 dah tinggal sikit dari awak. Sikit lagi. Tinggal berapa sahaja. Laju gila habis kat beg kuning. Nak kena top up. Ya, betul. Okay, Skintific Vanilla kod apa? Skintific Vanilla 01 ataupun 02. 01 ataupun 02 boleh kalau Skintific Vanilla. Betul. Alah, belum gaji kak. Kalau awak gaji tu mungkin harga 40 lebih awak. Saya bagi. Ni sekarang saya tengah bagi harga murah. RM39 je awak. RM39.90 sahaja. Kalau combo sekarang saya bagi RM58 sahaja. Murah sangat. Murah sangat dah awak. Murah sangat dah. Itu je saya boleh bagi harga yang paling murah awak. Macam harga launching Bella, orang. untuk sensitive skin tak apa ke? Izzati, kalau awak masuk live saya, awak tanyalah orang dekat dalam live saya tadi. Kulit saya tengah sensitif awak. Kulit saya tengah breakout teruk disebabkan alergi. Okey je awak. Okey je. Dia takkan menyebabkan lagi breakout, takkan menyebabkan lagi kering. So awak jangan risau, okey? Kulit yang kuat berpeluh okey tak? Kulit yang kuat berpeluh pun okey. Dia tak crack awak. Tadi pun ramai yang bagi feedback. Diorang pakai lebih daripada 8 jam pun tak crack pun. Even diorang berpeluh. Kalau awak tak percaya, awak pakai pasal awak pergi jogging. Dia tak crack pun awak. Dekat smile line awak ke saya ada smile line tau. Tapi tak crack pun. Kalau untuk kulit putih ambil kod apa? Kod 01 awak. Kod 01 saya pakai kat sini. Kod 02 saya pakai dekat sini. Kod 03 saya pakai dekat sini. Ni kod 03. Nampak tak gelap sangat kan kod 03? Kalau awak yang jenis kulit Melayu, betul-betul kulit Melayu, awak ambil kod 03, dia akan nampak natural macam awak tak pakai apa-apa tapi dia full coverage. Kalau saya yang kulit betul-betul kulit sawo matang Melayu tu, saya akan ambil kod 03 lah. Kod 02 dia akan cerah sikit, kod 01 lagi lah cerah.
Kena prep dulu tak? Hidayah, demi Allah, saya tak prep apa pun. Saya tak pakai concealer, saya tak pakai primer, saya tak pakai sunscreen. Tak Saya prep terus pakai awak. Saya terus pakai tadi. Sebab tak payah prep apa pun tak apa. Foundation dia ada hydration semi matte korang. Betul. So kalau awak tak payah prep apa kat muka pun terus pakai pun lagi okey awak. Betul. Lagilah tak crack bagi saya lah. Kulit awak kering ke, oily ke, semua sesuai. SPF pun dah ada. Mak Wei pakai kod apa? Mak Wei dia pakai sebelah 01, sebelah 02, tapi kulit dia sesuai 02. Macam Alif, kulit dia pakai kod 03 tadi, awak nampak putih sebab kod 03 tu tak terlalu gelap sangat, dia cerah sikit untuk kod 03. Dia tak terlampau tan gila-gila. Tapi kalau untuk perempuan yang kulit macam Alif, saya rasa tak ramai kot kan. Mesti akan lagi cerah sikit daripada kulit Alif.